Surah yang ke-23 adalah surah Al-Mu'minun. Apabila kita melihat pada surah yang 23 ini, ia adalah surah Makkiyah yang memberikan panduan keimanan, motivasi kepada kita. Dan apakah temanya? Sifat orang-orang yang beriman. Sudah tentunya daripada nama Al-Mu'minun. Surah ini adalah surah yang memberi panduan. Di dalam ayat 1 hingga ayat 12 itu mempunyai 7 prinsip orang beriman yang berjaya. Salah satunya, orang yang nak berjaya itu perlulah beriman, perlu khusyuk dalam solatnya, menjauhi perkara sia-sia, melakukan pembersihan, menjaga maruahnya, dan yang kelima ataupun keenam, menunaikan amanah janji dan amat sensitif kepada solatnya. Dan di dalam surah ini ada dinyatakan lagi pada ayat yang ke-57 hingga 60 sifat unggul bagi seorang yang beriman. Salah satu daripadanya ialah apabila dia memberi sesuatu perkara, membantu orang lain, biasanya orang mungkin berbangga, dia rasakan bahawa tolong doakan saya jadi orang yang lebih baik, lebih berjaya kerana berdoa ataupun berinfak. Tetapi dalam ayat yang ke-57 hingga 60 dinyatakan bahawa ciri orang beriman, bila dia memberi sesuatu, dia rasa takut, dia musyfiqun ataupun yusyfiqun, dia rasa bimbang kalau katakan amalan memberinya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tahu bahawa rezeki yang ada, ilmu yang dia ada, segala apa yang dia dermakan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbeza orang beriman dengan orang yang mungkin tidak terjaga imannya. Dia merasakan bahawa dengan dia berinfak, menolong, dia rasakan dia adalah lebih tinggi daripada orang lain, tidak seperti mana yang dinyatakan dalam surah ini. Dan di dalam surah ini, bila Allah menyatakan tentang apakah balasan kepada orang yang beriman ini sendiri, salah satunya pada ayat yang ke-12 Allah menyatakan ataupun 11, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi pada syurga firdaus dan kekal di dalamnya, kerana orang beriman dia melihat bahawa ganjaran di sisi Allah itu adalah lebih penting diusahakan. Ganjaran di dunia ada, ya, Allah beri, tetapi dia tahu bahawa kalau perlu dipilih, yang diutamakan ialah apabila sampai di akhirat nanti. Dan di dalam surah inilah, ya, dinyatakan tentang sejarah mukmin, orang-orang yang mendustakan pada ayat 31, 42, 41 dan 44, dan ada kesaksian Rabbani pada ayat 61, ya. Kalau kita lihat benar-benar pada surah ini, Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya, apabila bercakap tadi tentang orang yang memberi sesuatu, dia rasa gemetar dan dia akan kembali pada Tuhan, Allah menyatakan mereka inilah yang sebenarnya bersegera kepada kebaikan dan mereka ini berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Ciri orang beriman kita boleh belajar lagi dalam surah Al-Mu'minun.